Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod Unpack TCG Pokemon. Okay, so dalam episod 17 masih lagi pack Stellar Crown. Jom kita buka. Pack ini adalah pack yang ke berpuluh dah. Tak tahu dari Stellar Crown. Tengok ada manis-manis kita. Jom tengok sampai ke hujung video. Okay, so macam biasa saya akan buka pack ini dekat atas saja supaya kad lebihan tu saya boleh letak balik dalam pack tersebut. Okay, kita keluarkan. Agak ketat jugalah. Yang kod ni tak tepi. Okay, satu kad ke depan. Kita tengok energi apa kita dapat. Water. Okay, we have a water energy. Next, kita dapat Slowpoke. Okay, harga tu sudah tarik ke atas. Next, Froakie, Ladybar, Fenrotom, Class Trumpet, Lumineon. Baik, kita dapat Lacy, tapi biasa biarlah. Reverse Holo Slowpoke, Reverse Holo Azumarill, dan di belakang dia datang dengan wow, so ada manis-manis. Kali ini kita dapat kad apa? Macam EX saja. Ya, kita dapat Hydropple EX sahaja. Okay, so pack ini ada manis walaupun dapat EX sahaja. Okay, jom kita masukkan dalam sleeve dulu. Okay, yang ini saya akan masuk dalam card binder saya lah. Okay, so episod 17 ada yang manis-manis. Ini 3 lah. Yes, okay. So kita jumpa lagi dekat episod 18 minggu depan. Bye-bye.